Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Dani Haris bin Muhammad Seri. Dan saya Wan Adi Ahmad bin Wan Khairul Bahri. Kami akan membentangkan projek inovasi kami yang bertajuk Crunchbone, iaitu inovasi keropok yang berasaskan tulang ayam. Latar belakang inovasi kami, isu pembaziran sisa makanan semakin meningkat dan memberi kesan negatif terhadap alam sekitar. Saya tinggal di Kampung Baung, Pekalan Jepa, Kelantan yang terkenal dengan pembuatan sate. Setiap tahun dalam bulan Ramadan, banyak tempahan sate dan banyaklah juga sisa tulang ayam. Biarpun banyak sisa tulang ayam, tulang ayam masih kurang dimanfaatkan, sedangkan mempunyai potensi untuk dijadikan produk inovatif. Kebanyakan snack di pasaran tidak digunakan bahan sekitar semula yang bernilai tinggi. Oleh itu, satu inovasi diperlukan untuk menghasilkan makanan yang lebih lestari dan bernilai tambah. Seterusnya, objektif. Terdapat 3 objektif projek Crunchbone ini. Yang pertama, bagi memenuhi permintaan pengguna terhadap produk makanan yang inovatif dan berkualiti. Yang kedua, bagi mengelakkan pembaziran dan memanfaatkan tulang ayam sebagai bahan utama bagi menghasilkan makanan. Yang ketiga, objektif ketiga, menawarkan alternatif snack yang unik, rangup dan berprotein tinggi kepada pengguna. Konsep produk ini adalah menggunakan tulang ayam yang diproses melalui beberapa langkah yang tertentu sehingga selamat dimakan. Hasilnya, ia rangup dan enak dimakan. Ianya berpotensi dipasarkan sebagai snack tempatan yang inovatif dan menjana pendapatan. Ini ialah bahan dan formula. Yang pertama, sebut tulang ayam digunakan pada kadar 10 hingga 15% bagi mengekalkan rasa dan tekstur keropok. Yang kedua, tepung ubi berfungsi sebagai bahan utama untuk menghasilkan keropok yang rangup. Perisa juga ditambah bagi meningkatkan aroma dan menjadikan produk lebih digemari pengguna. Akhir sekali, semua bahan digabungkan mengikut formulasi yang sesuai bagi menghasilkan keropok yang berkualiti. Cara pembuatan produk kami ini ialah tulang ayam dibersihkan dengan teliti sebelum direbus bagi memastikan kebersihan dan keselamatan makanan. Seterusnya, tulang ayam telah direbus, dikeringkan dan dikisar sehingga menjadi serbuk yang halus. Serbuk tulang dicampurkan bersama ubi, air dan bahan perasa mengikut sukatan yang ditetapkan. Adunan kemudian dikukus sehingga masak, disejukkan dan dipotong kepada kepingan kecil. Keropok yang dikeringkan sebelum digoreng bagi menghasilkan Crunchbone yang rangup dan sedia dinikmati. Keropok kering hasil inovasi Crunchbone dihasilkan dan sedia dimakan selepas digoreng. Projek Crunchbone mula-mula ke? Projek Crunchbone dapat memberikan beberapa manfaat kepada pengguna. Antara manfaatnya ialah ia berpotensi menjadi sumber kalsium yang membantu mengekalkan kekuatan tulang dan gigi apabila diambil sebagai sebahagian daripada diet yang seimbang. Yang kedua, ia juga berpotensi membekalkan sedikit protein bergantung pada kaedah pemprosesan serbuk tulang ayam. Akhir sekali, ia menggalakkan pemakanan yang lebih lestari dengan memanfaatkan sisa pemakanan yang masih mempunyai nilai. Kesimpulannya, Crunchbone membuktikan bahawa sisa tulang ayam boleh dijadikan produk makanan yang inovatif dan bernilai tinggi. Selain itu, projek ini dapat membantu mengurangkan pembaziran sisa makanan serta menyokong kelestarian alam sekitar. Akhir sekali, produk ini mempunyai potensi untuk dipasarkan secara lebih meluas di masa hadapan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.